Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma hamdina bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا من جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terutama setinggi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kehidupan dan hayat pada kita untuk kita terus berada dalam bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. InsyaAllah kita berjaya menghabiskan Ramadan dengan bergaya, insyaAllah. Menyudah yang bergaya, sebab ada yang sudah syahid. Ramadan ini kita kena tengok di garisan tamat. Mula-mula tu tak haji, mula-mula tu ramai lari ramai. Lepas tu ujung-ujung ni berapa orang dia sampai di garisan tamat. Sampai tu pula ada yang menang secara bergaya. Alhamdulillah, kan? Jadi kita harapnya ada berapa hari lagi bang? Sembilan ya? 9 hari lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kesihatan, beri masa untuk kita bersama. 9 hari lagi. Jam cedik. Sekejap 20 hari lagi, 21 hari. Ujung jam cedik kan jam cedik. Jadi alhamdulillah sekejap sebenarnya, masa tu sekejap. Bila kita tak kata kita sibuk dengan urusan-urusan tanpa memikirkan perkara tersebut, masa tu akan berlalu sekejap. Macam satu hari sekejap ni sekarang dulu. Masa kita puasa dulu, masa kecil-kecil dulu, ya Allah, puasa nak habis hari ni, jenuh tengok jam, jenuh tidur, lepas tidur kan, baru tengok. Dan bila dah ada buka ni, tu masa dulu. Sekarang ni sekejap ni, pergi sana pergi sini, hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, pergi beli pasar, beli sembahyang asar, ada benda sikit lagi. Jadi pukul 7 lah ada. Spesial masa. Bukannya maknanya dulu 24 jam, sekarang 22 jam dah. Dulu pun 24 jam, sekarang 24 jam dah. Tapi kerana kesibukan kita, ada kesibukan kita. Kata Nabi SAW, dan taqumu as-sa'a, tidak akan berlaku kiamat, kata Nabi, hatta yataqarraba az-zaman, sehingga masa itu makin dekat. Yataqarraba az-zaman itu maknanya masa makin dekat. Makin dekat dirasakan. Ya, as-sanah kasyuhur. Setahun dirasakan seperti sebulan. Setahun ke setahun saja. As-syuhur kal-usbu'. Sebulan dirasakan seperti seminggu. Wal-usbu' kal-yawm. Seminggu dirasakan seperti sehari. Al-yawm kas-sa'a. Sehari dirasakan seperti 1 jam. Sampai ada peringkat kita akan rasa lah. Ya, tapi bahawa saya tak ada lah saya. Jangan lambat lagi kiamat tu. Lambat tak lambat pun benda tidak ada berlaku sekejap ni. Sebab Allah Ta'ala Maha berkuasa segala-galanya. Sekejap dia boleh jadikan perkara itu. Tanda-tanda tu dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Bila masa dia akan datang. InsyaAllah muslimin muslimat rahimahumullah, mudah-mudahan kita penuhkan dengan amalan. Antara amalan yang utama sekali adalah istighfar atau taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung ni banyakkan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyakkan doa-doa yang bawa kepada rintihan hati kita, menyesal di atas perbuatan kita yang lepas. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, dosa yang kami sengaja
dosa kami tak sengaja, dosa kami ingat, dosa kami lupa, ya, semua sekali. Ya, dosa kita buat secara ramai-ramai, dosa yang kita buat secara bersorak diri. Ya Allah, maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya, apa yang kau terlebih mengetahui daripada aku. Maka dosa-dosa yang kita tak tahu, Allah tahu, minta Allah hapus. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta ya Allah. Ya Allah yang muqaddibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, dan tolong letakkan hatiku di atas agama. Nah, itu doa-doa yang boleh kita baca sepanjang bulan Ramadan ni. Ya, payah nak ingat, ya, tak sempat. Tumpukan pada doa yang selalu imam baca. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Doa ni pun cukup dah sebenarnya, ya, tapi kita kena faham betul lah. Ya, Allahumma innaka ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah afuwwun karim, Maha Pemaaf, lagi Maha Mulia. Allah Ta'ala ni Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Tuhibbul afwa, sukakan kepada kemaafan. Allah Ta'ala ni suka memaafkan. Ya, Allah Ta'ala ni suka sangat memaafkan sebenarnya. Ya, fa'fu, tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Ataupun fa'fu anna. Ya, kata fa'fu anni itu untuk solat. Bila fa'fu anna itu maknanya untuk ramai-ramai. Jadi ada setengah ada lagi nak fa'fu anna, itu ialah ada faham lah. Ada satu kisah seorang makcik lagi sembahyang subuh, dia tak sembahyang subuh. Ya, jadi bila imam baca Allah Mahdina, dia kata dia sembahyang tu imam baca salah. Selama ni dia baca Allah Mahdini. Itu perkara asas. Tapi perkara itu berlaku masyarakat kita ni. Ada lagi yang tidak ada pendedahan dengan perkara itu. Fa'fu anni, maka maafkanlah daripada kesalahan aku, daripada kesilapan aku. Wa walidina, dan juga daripada salah silap dosa-dosa mak ayah kami ataupun mak ayahku, wali-wali ya wali-wali. Ya, dosa mak ayahku ni banyak dosa ya Allah. Ya, aku tahu mak ayahku ni macam ni. Ya, tolonglah ya Allah, ampun dosa mereka. Sialah mereka kalau diazab dalam kubur. Sialah mereka ya Allah kalau diletakkan dalam neraka. Ya, aku sebagai anak yang saleh dan salehah, mohon padamu ya Allah, berdosa mak ayahku ya Allah. Ya, itu perkara yang ada kesedaran pada kita. Bulan Ramadan dididik. Wa awalina wa li jami'il muslimin wal muslimat, dan juga seluruh muslimin muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang hidup atau yang mati. Saya cakap kuat dia jaga je. Jaga kuat. Ya. Sudah tak apa lah kan. Masya-Allah. Ya, ada setengah orang juga belah je. Ustaz belah sedap kan dia tak cakap. Ya. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita sambunglah pengajian kita. Soal kajian lah. Cerita pasal Ramadan banyak sangat. Ustaz Zul itu banyak dari Ramadan. April, Apaji, daripada awal. Tapi cinta Ramadan makin kurang juga. Bukan makin ramai. Masjid semua makin kurang juga. Tak tahu lah sebab apa kan. Makin kurang, masjid semua makin kurang. Lepas tu makin cerita, makin muncul-muncul dia makin ramai kan. Makin ramai kan. Dia berlain kan. Kalau kat Mekah ramai pula. Orang yang sama tu orang yang sama. Orang yang sama duduk sini, ujung-ujung tak apa-apa, tapi bagi Mekah, dia lain macam kan. Semangat lain kan. Kena pergi sana belakang kan. Pergi haji sebab dia tak ada kerja lain. Kita fikir ibadat. Bila balik sini ni banyak benda. Banyak benda dalam kepala. Terus sana. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita sambung kan. Sepatutnya ayat sepatutnya Musa 23 tu ayat 16 sampai 19. Tapi baru ni kita dah mula baca ayat 12 sampai 15.
Hari ni kita ambil sikit lah pedoman. Tak ada lagi lah pedoman kan. Kalau sempat lah kita sambung ayat 16-19. Tak lama dia 30 ayat je. 3-4 bulan lagi habis. Bunyi macam lama, sebulan sekali je. Jadi kita sambung ayat 12-15. A'udzubillahi ayatnya qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kata Allah kepada Tuhan mereka bil ghaib dengan ketiadaan Allah. Sesungguhnya orang yang takut dengan keghaiban Allah, walaupun Allah tak nampak, walaupun Allah tak dilihat, tetapi ada perasaan takut dalam hati mereka. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka kata Allah maghfirah, keampunan, wa ajrun, dan balasan kabir, dan balasan yang besar. Bagi mereka keampunan, walahum wa ajrun kabir, dan balasan yang besar. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, dan tuturkanlah perkataan kamu ya, dengan perlahan, aw ijharu bih, atau kuat kata Allah ya, dengan jari. Mana perkataan kamu yang perlahan ataupun perkataan kamu yang kuat ya, sama ada perlahan atau kuat. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya dia, yang Allah Ta'ala, alimun bidhatis sudur, maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada manusia. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya dia, yang Allah Ta'ala, maha mengetahui apa segala isi hati yang ada dalam hati, dada-dada kamu. Baik. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluk lebih mengetahui segala-galanya? Memang Allah Maha cermat dan Maha memiliki kepakaran. Ya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menjadikan makhluk itu Maha mengetahui segala-galanya? Ya, Allah Ta'ala dia yang buat, tentu dia tahu. Ya. Wa huwal latiful khabir, dan Allah Ta'ala ini Maha cermat dan Maha memiliki kepakaran. Mana Allah Ta'ala cermat dalam perbuatannya, dalam kejadiannya, Maha cermat dan Maha pakar, spesialis. Kalau kita ini jumpa doktor spesialis, dia pegang, dia tanya, dia tahu tak penyakit apa kan? Itu spesialis tu. Jadi Allah Ta'ala lebih betul lagi, lebih betul lagi. Allah tahu segala-galanya. Tak perlu ambil masa lama, tak perlu pergi dekat. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya. Ayat ni ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menjadikan kepada kamu bumi. Dialah yang menjadikan kepada kamu bumi. Bumi ini yang terbentang sekarang ini. Ja'ala lakumul arda dhalulan, ya, bumi, ya, bumi yang terhampar. Allah Ta'ala lah yang menjadikan pada kamu bumi yang terhampar. Terhampar itu nampak terhampar sebab dia terlalu luas kan? Tapi hakikatnya bumi ini dia bulat kan? Bumi ini bulat. Dia buat kajian anak-anak kita belajar sains sebenarnya. Bumi ini bulat. Tengah-tengah laut kita pergi tepi pantai, kita tak nampak lagi terumbu kapal. Tapi kapal makin lama makin nampak. Akhirnya mau nampak sebiji kapal. Kenapa jadi begitu? Sebab laut tu dia bumi ni kan bulat. Air ni dia mengikut bentuk. Air mengikut bentuk. Jadi air ni dia akan sambung. Dia akan jadi sambung. Dia akan sambung ke atas. Sebab itu kan dalam buku apa pun air. Ya, sebab air ni dia akan memenuhi ruang yang dari bawah dan ke atas tu sambung. Dia tak ada air dia walaupun kat bawah tu tak rata, tapi air kat atas tu sambung je kan. Kita tak ada kena bawah ni tak tinggi, berapa air kat atas tu tinggi. Jadi kena tinggi kan. Dia sambung. Baik, jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata, dialah yang menjadikan pada kamu bumi zalulan. Zalulan tu maknanya terhampar. Famshu fi manakibiha.
maka berjalanlah kamu, jelajahlah bumi ini, kata Allah, ke mana? Manakib hari, manakib ni ke Ceruk Rantau, nak pergi ke mana pergi lah. Allah Ta'ala tak halang sebenarnya, cuma kita hari ni seandainya kena ada pasport sepadan, ni negara orang ni, negara orang ni, padahal bumi itu bumi Allah lah, kita nak jalan mana pun boleh. Buat style macam Bangladesh, apa ni, Afghanistan, apa semua tu, dia mari ke Malaysia. Bila kita kata mana pasport, dia kata ni bumi Allah Ta'ala, boleh mana-mana. Kita tak kata apa, kita tak mana ayat ni. Wa kulu min rizqih, dan makanlah daripada rezeki. Makanlah, makan apa-apa daripada rezeki Allah Ta'ala. Wa ilaihi nusyur, dan ingat, kamu jalan ke mana pun, kamu makan sedap macam mana pun, akhirnya wa ilaihi nusyur, kepadanya jugalah kamu akan dikembalikan. Maknanya suatu hari kita akan dibangkitkan dan akan dikembalikan kepada Allah. Itu peringatan pada kita. Kadang-kadang kita seronok jalan, kadang-kadang kita seronok makan minum, tapi tak sudah juga dengan akhirnya kembali juga kepada Allah. Itulah penamat kita, itulah penyudah kita. Sebab itu manusia yang cerdik, manusia yang fikir sampai ke PKI, dia ada wawasan. Kita wawasan 20-20 nya, ada wawasan sampai ke hari kiamat. Vision 2020. Pada ni 4 tahun lagi, tahu mana juga kan. Kita buka mereka kan. Orang yang begitu balik habis kat mana pergi dah tahu kan. 20-20 tak ada harap kan. Kita kira vision tu, dia after kan. Harap tu sampai kiamat. Kita matlamat kita syurga neraka. Mana-mana sampai syurga lah. Ya, tak ada matlamat neraka pula kan. Itu matlamat kita insya-Allah. Baik. Maka daripada ayat ni ada beberapa pengajaran secara ringkas. Masa 20. Ada sempat masa ayat 16. Kalau sempat lah kan. Dan setiap orang wajib takut pada Allah di samping bermujahadah melawan syaitan. Orang yang takut pada Allah berusaha menghindari azab seperti azab hari kiamat, juga bermuraqabah dan peka kepada perhatian Allah, sama ada ketika bersendirian atau dalam keadaan terang-terangan. Nescaya dosa mereka akan diampunkan Allah. Mereka tentu mendapat ganjaran yang besar, yaitu syurga Allah SWT. Jadi sebenarnya kita ini diminta supaya takut pada Allah. Takut tu takut sesungguh-sungguhnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takut dengan sebenar-benar. Di samping itu kita kena bermujahadah. Sebab apa? Sebab takut pada Allah ni dia perlu kepada mujahadah, perlu kepada kesungguhan. Mujahadah ni maknanya juhdun, maknanya bersungguh-sungguh. Jihad, dia bersungguh-sungguh, sanggup apa saja, dengan harta benda, dengan jiwa raga, segala-gala dari awali wa anfusihim, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan harta benda kamu, dengan jiwa raga kamu, yang demikian itu lebih baik pada kamu sekiranya kamu tahu. Tapi kalau tak tahu, tak sanggup kita, tak sanggup. Jadi perlu kepada mujahadah, dan seterusnya. Kita kena menghindari segala perkara yang membawa kepada azab Allah, dan seterusnya juga bermuraqabah, dan peka kepada perhatian Allah. Maknanya kita merasakan kita sedang diperhatikan oleh Allah. Muraqabah, muraqabatullah, kita muhasabah satu. Muhasabah maknanya kita hisab, kita hitung diri. Muhasabah, satu lagi muraqabah. Muraqabah ni raqib, biasa dengar raqib. Raqib ni maknanya yang memerhatikan. Jadi bila sebut muraqabah, kita rasa gila mana-mana pun kita dalam pengetahuan Allah. CCTV Allah sentiasa beroperasi. Maksudnya begitu. Gila mana pun CCTV Allah sentiasa nampak apa yang kita buat. Sama ada kita dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan terang-terangan, duduklah mana-mana pun. Inilah akidah kita. Akidah kita ni kalau dapat pada kita, alhamdulillah. Dapat ke anak-anak kita, alhamdulillah selamat. Kita pun tenang hati. Kita tinggal anak-anak kita kat rumah. Kita tak perlu nak telefon tanya Maya dah ke, ataupun isteri kita ada akidah ni. Gila mana pun kita tak risau. Kita risau juga kadang-kadang anak-anak kita berjalan mana kita tak tahu. Kadang-kadang lelaki, kadang-kadang tak Maya. Isteri kita kadang-kadang kerja kita pun bimbang juga. Isteri kita pun bimbang dengan kita pun sama-sama bimbang. Suami kita kat pejabat, dia bimbang tak isteri dia keluar makan dengan suami orang.
Isteri pun tak sama juga bimbang, takut suami bimbang makan dengan isteri juga sama-sama bimbang kan? Tak macam mana? Orang dulu-dulu tak bimbang sebab nak kerja sama-sama. Orang dulu-dulu kan, mak ayah kita pergi doreh sekali, di sawah padi sekali, tak risau sangat. Balik-balik jauh lagi kedai kopi depan rumah tu ya. Tua-tua dulu. Sekarang jangan pagi-pagi kalau dah dia start kereta, dua-dua kereta. Isteri saat kat kanan, suami ke kiri kata, lepas tu anak-anak orang lain ambil. Anak-anak pas sekolah main ambil. Orang lain pula anak-anak. Bibi kata anak-anak pula. Isteri pun dah sana, suami kita sini. Kalau kata, tak apalah urusan masing-masing macam mana. Ya, tapi kalau rasa diri diperhatikan Allah Ta'ala, ya, kita tak berani nak buat benda-benda yang tak elok. Tak berani nak buat benda yang tak elok. Banyak lagi rumah tangga yang berlaku kerana tidak merasakan muraqabatullah, tidak merasakan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengetahuan Allah meliputi segala-galanya sama ada perkara yang dekat atau dikasihkan, yang tersemat di dada atau terlintas di hati, sama ada baik maupun yang buruk. Oleh kerana itu, apa jua konspirasi yang cuba diselindungi oleh kaum musyrikin dan mereka hebahkan kepada khalayak umum adalah diketahui selengkapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, macam-macam konspirasi berlaku. Dan kita tak tahu di sebalik itu macam mana. Kita boleh buat andaian, kita boleh buat bagi apa, ya, analisis dan sebagainya. Kita boleh buat lah. Kita kata, oh ni rancangan orang ni, oh ni rancangan dia ni nak mengucap belakkan. Contoh kan, ni sekarang ni lah kita boleh buat, ya lah boleh buat macam dia panggil apa, hipotesis. Hipotesis apa? Bahasa tanya wartawan, tahu dia buat kajiannya. Maknanya tahu okey ni rancangan orang ni bukan jalan, oh ni konspirasi orang ni konspirator ini ada, ya kan? Tapi hakikatnya tak tahu. Ya, ada sabit kesalahan di mahkamah tu, oh ni dituduh berzina, dituduh lewat, dituduh rasuah, semua di penjara, akan jatuh hukuman apa semua tu dengan saksi-saksi macam-macam orang tu, ya. Hakikat kita tak tahu cerita sebetulnya. Hakim tu pun, dia sebab tu hakim ni bahaya. Hakim ni umpama kaki sebelah dalam mata. Ya, sebab itu kaedah Islam nak jadi hakim, ya, jangan ikutkan orang sangatlah. Jadi hakim ni dia ada kekuatan, ya. Dia kata baik kamu melepaskan orang yang bersalah daripada kamu menghukum orang yang tidak bersalah. Itu kaedahnya. Lepaskan orang yang tidak bersalah dan lepaskan orang yang bersalah daripada kamu menghukum orang yang tidak bersalah. Saya tak kira ikut arahan dia. Benda macam mana disumbat dan jaga juga. Sebab ikut ada lagi bukti pada tu. Yang ini banyak konspirasi tu. Tak suka orang tu target keluar kau tu, sekat orang tu sekat tadi. Ya. Kita cerita apa? Ubahlah cerita macam mana cerita. Yang mengelabui mata orang pun tengok, orang pun percaya. Hakikatnya Allah tahu cerita. Sebab tu mahkamah sebenarnya bukan dunia. Mahkamah sebenarnya bukan sini. Mahkamah Rabbul Jalil di akhirat. Sebab tu hari ini apa yang jadi hari ini kita jangan kata apa-apa, jangan. Bila kita bila orang berdua kita kata sana kata kita tak tahu cerita sebetulnya. Ya, kita kena husnuzon. Sebab akhirat nanti baru terbongkar segala-galanya. Akhirat tu baru terbongkar. Allah Ta'ala dah tahu satu-satu. Hakim macam mana main dengan makan dendam, tak makan dendam semua keluar. Kita sekali makan dendam, jangan. Tidak perli-perli orang makan dendam di sini sikit, makan dendam satu lagi besar, kan? Makan dendam, orang makan nasi makan dendam. Istilah makan dendam itu bahaya juga memang betul. Orang kadang makan dendam dia tak perlu lidah kan? Kena dendam mahal juga kan? Agak janganlah kita makan dendam, makan nasi kan? Makan dendam, sanggup buat apa saja kan? Tapi kita yakin orang yang takut pada Allah tak akan makan dendam. Walaupun orang nak tuduh, sekadar orang tuduh je, dia tuduh ulama, tuduh guru makan dendam segala-galanya. Kita fikir-fikir balik Allah, kata tak apalah kamu nak tuduh pun tuduh lah. Kalau dia makan semua, macam mana Allah tahu. Tapi kita dalam kepala kita nak percaya kat siapa lagi? Kita nak percaya kat siapa? Nak percaya kat ulama ke nak percaya kat orang biasa? Orang ulama kau percaya pun betul, kita tak kata mereka itu maksud. Ya, tapi mereka tu ada kesedaran. Ya, mereka takkan tak baca ayat-ayat ini. Mereka takkan tak faham ayat-ayat mereka baca dalam sembahyang. Takkan tak rasa, ya, takut pada Allah Ta'ala.
biar nasabah lah sikit, tuduh-tuduh, biar nasabah sikit. Ini kat Allah tuduh tak kira siapa. Ni tak kira pak lepas ni makan dedak batal kan. Kalau pak lepas makan dedak, kamu lebih beruntung aja. Kamu bukan pak lepas kan. Pak lepas pun patut takut pada Allah pun, ya. Jadi tak takut, apa nak jadi pada bukan pak lepas kan. Alhamdulillah. Bukan kita nak reda mereka, tapi janganlah melampau sangat. Mulut tu jaga sikit. Kamu cakap macam kamu tahu segala-gala. Ya, macam kamu tahu benda rahsia semua tahu. Adalah diri kita sendiri pun ada yang lupa, kita tak tahu lah. Hal rumah tangga kita mana kita tahu. Nanti buka anak saja. Ya, kata sedikit sangat anak tipu, tambah. Ya, nanti buka isteri, nanti buka suami, tambah. Maknanya kita ni lemah, tak tahu apa. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui segala konspirasi, jadi dilindungi oleh mereka. Ini musyrikin lah, khususnya musyrik. Adalah diketahui selengkapnya oleh Allah Ta'ala. Demikian juga setiap rancangan jahat mereka terhadap Islam, Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta penyokong baginda pada setiap zaman yang untuk kelompok tertentu atau sendirian adalah dalam ilmu Allah. Allah pasti akan menimpakan balasan kepada puak-puak yang membuat perancangan jahat terhadap agama ini. Sebenarnya daripada dulu lagi lah. Islam ini diserang daripada setiap sudut. Daripada Nabi dulu mereka buat perancangan macam-macam. Mereka buat perancangan menjatuhkan Nabi. Yang lepas tu nak hina, nak serang kelompok Islam. Macam-macam mereka buat dah. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala akan sampai masa Allah Ta'ala akan timpakan balasan pada mereka. Sebab Allah Ta'ala saja yang tahu. Lepas tu kita serah pada Allah. Biarlah mereka nak buat apa. Oh teruk pun kata kita kena diuji. Teruk tak teruk pun ulama dulu, nabi-nabi dulu dah teruk. Asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling teruk diuji ialah para nabi. Kita ni sikit sangat baru. Setakat orang tuduh baru. Setakat orang tuduh rasa nak marah kan. Orang tuduh kita kurangi terus sakit. Ya relax dulu. Orang nak tuduh tu dia ada mulut ikut dia. Tapi ingat mulut kamu tu sampai masa akan dipersoalkan juga. Jangan ingat mulut kamu itu sedar ada cakap. Akhirat nanti habis dah lagi kamu cakap. Mulut tu senyap. Mulut tu tidak cakap. Dunia pandai dah cakap. Dan akhirat nanti Allah kata yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami khatamkan mulut kamu dan kami benarkan tangan kaki semua cakap. Baik. Jadi serah pada Allah Ta'ala. Jangan bimbang. Serah pada Allah Ta'ala. Kita berdoa je banyak-banyak. Ini akhir-akhir ni ulama-ulama diserang macam-macam. Bila ada seorang ulama kita, ulama ni dia cakap sebenarnya gini kan, dia ada rasa, firasat. Kalau pun tidak sepenuhnya betul. Sebab tu Allah ada satu Nabi dulu, satu kata-kata saya tak ingat, kata ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin kerana dia melihat dengan pandangan Allah. Jadi kalau dua orang yang cakap ni, seorang orang warak, seorang ni orang biasa. Orang warak semua langkah ilmu, tak ada fikir. Dengan dia orang warak. Ada dia bercakap, seorang dia bercakap. Kita nak pakai yang mana? Tentu kita pakai yang apa ni. Walaupun hakikat sebenarnya kita tak tahu, tapi kita akan ambil pandangan dia. Sebab pada kita, kalau dia bercakap, biasa dia akan bercakap dengan pandangan Allah. Ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin kerana dia melihat dengan pandangan Allah. Mungkin 60%, 70% betul. Pandangan dia kata ada agenda sikit-sikit. Percaya. Dia nak cari kesalahan dia, bunuh macam-macam. Asas yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, sama ada tersembunyi atau terdedah, kerana Allah sendiri menjadikan manusia serta keupayaan untuk bertindak dan bertutur sudah pasti menjadikan sesuatu yang mengetahui apa yang dijadikan. Asas maknanya yang menguatkan kita kata Allah ni maha mengetahui segala-galanya, sebab Allah Ta'ala yang jadikan manusia. Bila Allah Ta'ala jadikan, logiknya dia lah yang tahu. Kereta dia buat, dia jemput, orang jemput, dia tahu masalah kereta. Toyota ke, Daihatsu ke, Honda ke, itulah. Dan siapa yang membuat? Siapa ni kan? Pengeluarnya siapa? Tentu dia lebih tahu apa ragam dia dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala yang buat manusia. Siapa yang lebih tahu tentang manusia? Bantu Allah Ta'ala ni, dia kalau dia tentukan apa-apa untuk kita, ambil. Sebab apa? Sebab memang sesuai. Ini macam puasa sebenarnya. Puasa ni nampak macam lapar lah kan? Puasa. Kenapa Allah wajibkan puasa? Hari ni dia lapar
lapar puasa letih. Tapi Allah tak wajibkan juga. Kenapa? Sebab Allah tahu kelebihannya. Allah tahu fadilat daripada puasa sesuai untuk manusia. Nak tahu, jangan tanya Allah tak ada, buatlah kajian. Allah dah bagi ilmu, maka betul-betul buat kajian. Tapi tak satu-satu keluar kebenaran. Dan sebab puasa merehatkan makidah kita, perut kita. 11 bulan kita dah bekerja, 11 bulan perut kita dah makan, minum, proses. Tiba-tiba sampai bulan puasa perut kita akan berehat. Ya, dan akan keluar enzim macam-macam lah kajian doktor. Atau tanya doktor buat kajian. Mereka tak nafikan kehebatan daripada puasa. Menyebabkan hari ini kalau nak buat apa-apa pun mereka puasa. Cuma puasa yang betul ikut cara agama atau tidak, tapi nak operate puasa, apa-apa pun puasa, puasa. Baik, jadi Allah Ta'ala maha mengetahui dan lambat-lambat manusia buat kajian, tahu kelebihannya. Suruh sembahyang, suruh baca Quran, suruh apa semua sekali itu ada sebab-sebab. Dan akhir sekali pengajaran ayat sebelum ini. Okay. Segala khazanah harta benda dan kemudahan yang terdapat di bumi ini untuk kegunaan manusia adalah merupakan nikmat dan limpah kurnia Allah semata-mata. Ya, segala apa yang ada dalam muka bumi ini sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah. Kelebihan daripada Allah untuk siapa? Untuk manusia. Allah janjikan semua untuk manusia. Sebab itu Allah kata, ya, fadlan minallah wa ni'mah. Selalu sebutkan, bukan Allah sebut, itu kita sebut fadlan minallah wa ni'mah. Fadlan minallah wa ni'mah. Dan surah Jumaat Allah suruh keluar dicari kelebihan-kelebihan Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Ada ingat ayat masuk ayat akhir. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ayat itu sebenarnya. Ya, apabila kamu dah selesai sembahyang, fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di atas bumi. Ya, wabtaghu min fadlillah, dan cari daripada fadlillah, kelebihan. So cari daripada kelebihan-kelebihan Allah, maknanya rezeki-rezeki Allah sediakan untuk kita banyak sebenarnya. Untuk kegunaan manusia, ya. Allah sendiri yang mempermudahkan. Allah sendiri yang memudahkan dan mendorong jalan cari rezeki bagi hamba. Kalau dia mahu, dia boleh sahaja memusnahkan, menenggelamkan mereka dalam tanah. Allah Ta'ala kalau dia nak, dia tenggelamkan kita sekejap. Allah Ta'ala kalau nak sekat rezeki kita sekejap, ya. Tapi Allah Ta'ala maha pemurah, maha penyayang, dia bagi segala-galanya. Ya, sebab tu kita nak bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah terlalu banyak. Kalau Allah nak kuat sekejap, ya, banyak dah tempat-tempat yang Allah tarik rezeki. Ya, bumi yang dulunya subur sekarang kering kontak, kalau Allah boleh buat. Ya, dulunya kering kontak, kawasan tu, tapi sekarang dah subur, pokok-pokok macam-macam. Tempat yang tak logik boleh tumbuh pokok, pun boleh tumbuh pokok. Mekah tu tempat yang tak logik dengan padang-padang, dengan bumi yang gersang. Ya. Memang tak logik langsung, kerana ada semua segala jenis buah, segala jenis macam-macam benda. Tapi Allah kata aku nak buat apa cara pun ada juga. Tuan nak makan apa ada belakang kamu. Ya, nak makan apa semua boleh. Ya, nak makan bulu, nak makan tempoyak semua ada. Cencaluk semua ada belakang. Padahal tak kira main mana boleh. Nak pandai nak apa buat. Maka disinilah bersandar dugaan dan tempat mencabar kelakuan seseorang. Allah sendiri yang mempermudahkan dan mendorongkan jalan mencari rezeki. Kalau dia mahu, dia boleh tenggelamkan manusia dalam tanah. Oleh kerana kesudahan nasib manusia tidak kembali pada Allah selepas kebangkitan dari kubur untuk dihisab dan diberikan balasan, maka manusia wajib manfaatkan apa yang ada di bumi untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan. Mereka mesti menghindarkan diri mereka daripada kejahatan, kemungkaran, kekufuran dan kemaksiatan. Oleh kerana kita suatu hari akan saudara-saudaranya kembali pada Allah juga, maka hindarilah segala kejahatan, maksiat yang sepatutnya yang kalau kita nak lakukan, berhentilah, cukup. Tak payahlah buat samsing dan lawan Allah Ta'ala, tak mananya. Ya, buatlah macam mana pun sampai ke masa dan Allah tarik nikmat kuih mulut sekejap. Kuih mulut sama kuih mulut kita seterus kan, meleleh hari ni dulu copok apa-apa. Sekarang ni anak bini nak ambil kain lah mulut. Dah hari dia keluar dia jaga-jaga. Kalau Allah nak bagi sekejap, ya, kadang-kadang Allah tarik nikmat kaki, tak boleh nak berjalan, tangan tak boleh nak angkat. Allah bagi nikmat mata tak nampak, ya, Allah bagi nikmat sakit sendi tulang. Macam Allah tarik pun sekejap Allah tarik. Kalau kita Allah tarik dalam keadaan kita kasih
rasa kita tak buat maksiat, rasa berbalut. Rasa ni mungkin Allah nak uji kita sebab Allah nak naikkan kedudukan kita di sisi ni. Tapi bayangkan kalau kita buat maksiat, kita kata kat ulama, kita kata kat macam-macam lah hukum Allah dan sebagainya, kita hina hukum Allah dan sebagainya, ya, tiba-tiba pak berlaku macam tu. Agak-agak marilah kepala kita apa ya? Manusia dia bila ada keadaan desperate, dia ada keadaan down macam tu, dia mari apa dia? Allah. Manusia tak payah sombong lah, last Allah juga, kan? Kita pergi hospital dulu kan main something, tapi cakap Allah bukan orang lain lah. Fir'aun bapak jahat tu, Fir'aun akhirnya sebut Allah juga. Kita tengok tak nampak muka Fir'aun, ya, baik-baik lagi tapi mulut lupa, mulut atau waktu kata ni kan Allah, kan. Dia kata tak apa sampai tu masa kalau kena pada orang yang baik, tentu kita akan kata ni Allah nak bagi kedudukan mulia pada dia. Allah Ta'ala nak bagi satu tempat yang mulia, tapi kerana nampak pada amalan yang tak cukup, maka Allah bagi ujian sedikit. Mudah-mudahan dia bersabar dengan ujian itu, melayakkan dia untuk dapat tempat yang mulia. Tapi kalau berlaku pada orang jahat, pada orang maksiat, ya, masyarakat pun akan kata itu balasan, walaupun kita tak ada kata sebenarnya, tapi kita mulut keluar saja, kan? Pada muka tu dah kata kat ulama sana, itulah hina hukum Allah Ta'ala sangat. Hakikat kita pun tak tahu sebenarnya, kita pun tak tahu, ya kan? Tapi tahu tak tahu pun masyarakat akan main perintah tu. Perintah tu lah akibatnya, ya kan? Patut-patut tak boleh tu. Dalam ilmu tasawuf kita tak boleh kata gitu, ya, sebab kita tak tahu sebenarnya orang tu kena tu sebab apa. Tapi tak boleh pun dia datang juga fikiran tu kan. Pada muka kan, sekiranya pada muka kan, kan? Tak nak muka Islam kan, dan kena seterusnya tengok boleh-boleh. Dulu cakap kau main bukan-bukan, sekarang tak boleh jadi. Sedap je mulut kita kata kan, kita pun tak jadi salah. Tapi kadang-kadang kita tu macam tu. Baik, jadi kita serah pada Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang, ya, melakukan perkara-perkara maksiat. Allah tak akan biarkan. Allah tak akan biarkan sampai masa dia akan kena juga. Lambat laun, lambat laun kena, sepandai-pandai tumpang lompat lah, jatuh kita kata juga kan, sepandai-pandai apa lagi, contoh macam-macam contoh, ya, akhirnya kata Allah tak ada kira. Jadi kita insyaAllah, ya, mudah-mudahan sedar diri kita, tahu kelemahan diri kita, biarlah kita bersama dengan orang yang mahir dalam agama. Sebab agama juga lah sudahnya. Akhirnya agama juga tak bawa segala harta pangkat, tak bawa apa dia, bawa agama. Bila bawa agama, kita kan tak ada ilmu, kita nak tumpah agama siapa, kita nak tumpah ilmu siapa? Ulama lah yang tahu ilmu takkan. Orang ni untuk samput berjalan cuma agama, logik walaupun ada seorang dua, tapi kebanyakannya yang ulama ni orang itu lah yang faham agama, ya. Nak tahu bahagian perubatan, tanya doktor. Nak tanya bahagian mekanik, tanya komen. Bahagian kereta motor, nak tanya bahagian agama, kita tanya tukang masuk. Macam mana? Walaupun dia boleh jawab, tapi tak sama, tak sama dengan orang yang buat kajian tentang sesuatu bidang. Orang ni spesialis bahagian ni, dia PhD bahagian ni, PhD bahagian ni. Tanya dia lah, lebih meyakinkan kita. Macam orang ni timbul viral pasal ziarah kubur apa kan, ustaz-ustaz dia juga yang keluar orang kubur kaya tu syirik apa lah. Kita pening pada juga apa ustaz soalan macam ni, ya, dia memang selalu kontroversi macam-macam hal, macam-macam hal. Dulu pasal boleh rasul lah, amalan syiah lah, apa lah. Ini ziarah kubur yang kaya tu syirik tu, ya, sebab amalan apa ni, syiah, ya. Yahudi lah dalam jadikan kubur sebagai tempat semayang masjidah, padahal bukan, ya. Kiblat masjid itu sebagai, kerana jadikan kubur sebagai arah kiblat, memang tak boleh lah. Tapi dia faham hadis, ikut cara dia, lepas tu dia sampai ke dia viral kan. Orang pun jadi takut. Betul cara dia cakap tu, memanglah kalau boleh hari raya jangan berduka cita, jangan bersedih. Ni hari raya di ziarah kubur dulu dia. Kita tak nak juga, kita pun satu hal juga pagi-pagi ziarah kubur dulu. Padahal sampai seminggu dah dulu. Seminggu dah kita ziarah kubur dulu. Nak pagi raya lah ya, dah orang hidup dulu, kan? Orang datang nak makan tumpak, makan lemang pun, dua-dua nak pergi kubur dulu. Orang kubur ada tumpak kat kubur dulu. Satu hal juga kan, betul kita tak nafikan kan. Kadang-kadang ada orang masa suntuk sangat dah sampai malam raya, esok dah tak sabar, ini lama dah ngaku ayam tu, pagi
gaya tu dibagi-bagi lah, tak ada tertentu, kan? Tapi nak sampai tuduh amalan tu amalan syirik, tak boleh kita pergi ke kubur sebab tu sedih, sedangkan hari raya kita kena bergembira, kata. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Joy kita. Ustaz Muhammad Joy tu belajar sekali saya, tapi dia hebat jauh kan kita kan. Allah Taala dia mualaf, dia beranakkan anak. Dia orang dah sudah. Tapi dia lahirkan di sana Ustaz Muhammad Joy. Kami masa belajar kat UIA dulu memang ramai peranakan ni. Dia lah antara orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan. Dia muda pada saya lagi. Ustaz Muhammad Joy Ikim tu kan. Kena ilmu banyak. Terutama dia orang Arab, hafal hadis, hafal. Memang bahasa Arab dia cair sangat bagi dia. Ya, dia ni satu geng dengan Ustaz Nuruddin Al-Fajari. Ya, Syekhuna guru kami. Sebenarnya ni Allah Ta'ala dia nak bagi ilmu dia kan. Dia kadang-kadang dia bukan melalui pembelajaran semata-mata. Allah Ta'ala kalau dia anugerah ilmu dia bagi, tu dia tu dengan keadaan dia, huraian dia, dengan ta'lim hadis, kita kata tak logik dia boleh ingat semua benda tu. Tapi Allah Ta'ala kalau dia nak bagi sekejap, dia boleh bagi lintasan dalam kepala, ingat waktu kan. Itu kehebatan ilmu. Kehebatan ilmu. Kadang-kadang kita kata cuma mana nak ingat semua. Macam saya pernah tak sekali ada masa ceramah kat Takaful, ada seorang wanita dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz boleh cakap ni dalil, saya tak tahu, kata kadang-kadang ingat, kadang tak ingat. Saya kata, bukan ingat semua pun. Itulah saya tak boleh. Awak tak belajar bidang ni kan, ubah ingat lain, ingatlah. Tengok mekanik tu, malam-malam betul boleh buat gitu kan, tahu skru mana dah kerja dia kan, kerja dia. Terus lama saya tu, siap malam tak tutup kedai bengkel kan. Terus 10 malam pun dengan lampu kecil tu boleh pasang overhaul engine kereta, boleh buat di mana-mana. Kita sekarang ni tak cuba cari skru kan, dia malam-malam boleh buat kerja. Dan dia expertise bahagian tu, dia expert bahagian tu. Macam mana dia mahir bahagian tu, kau dia tak mahir mengadak bagi petas siap mana nak boleh jadi mekanik tu. Berapa kali dah buang enjin, pasang enjin, buang enjin, pasang enjin. Tak ada siapa mekanik sini kan. Dia kerja masa dia belajar dekat kemahiran marah apa semua lah, giat marah tu. Rasanya enjin tu berapa kali dah tutup, buang tutup, berapa kali dah buang, pasang balik, pasang balik, nak bagi mahir. Ada doktor nak bagi mahir cara macam mana? Nanti ambil mayat, belah jahit, jahit kan. Mayat pada India tu kan, tak buat hati gitu ya. Masa dia punya Osman tu katanya Allah Alam tu tak tahu rasa dia betul. Dia kata masa Osman tu senang dia pergi kat India, ada mayat banyak kat sana dia tak buat hati gitu dia mayat. Pagi-pagi buat kajian dan buat kajian tentang usus, tentang apa semua sekali. Allah Alam dia kata rasa dia betul. Sebab ada yang cerita tu semua betul. Mayat tu gitu, hari-hari dia pegang mayat air-air tahu dia punya komponen manusia ni macam mana. Di samping kajian teori tu, praktikal tu penting ke tak? Jadi kita bagi agama, kita baik bagi ni keluar hadis, ayat Quran apa semua sekali. Kalau kaji halaman apa, tengok sekali tahu dah ayat ni ayat mana, hadis ni hadis macam mana, ni faham dia apa dia. Tapi dah tertentu, nafi lah benda tu kan. Tu berapa biasa berhenti? 7.5 ayat kan. Ikut langkah. Ya, insyaAllah kita masuklah di ayat 16 hingga 19. Yang sikit je. Nak bagi bulan depan setahun pun dah lah. Bulan depan kan raya kan. Raya sebulan. Raya haji pula bagi. Kasi ni tak raya. Macam-macam lepas ni. Dulu open house je. Sekali open surau lah, open kedai lah, open lah. Tak lagi surau pun. Sini pun ada rancangan open house. Open surau. Ada tak? Tak poso tak habis lagi nak buat. Sebab apa jadi raya sebulan? Sebab kita balik kampung kan. Bila balik kampung, mai sini kita buat makan hari apa yang paling? Hari Sabtu Ahad. Sabtu Ahad sebulan ada berapa kali? 4 kali. Itu yang jadi sebulan tu. Ya kan? Kalau boleh buat hari-hari biasa, rasa tak ada sebulan. Lama-lama tak nak makan. Sebab hari Sabtu Ahad. Yang untung siapa? Yang jual minyak plastik. Itu yang untung betul. Jual gelas plastik, polistrin, nyoba lemang ya, jual untung. Sampai tidur kat lemang tu semayang bak betul. Muka je lemang. Banyak tempat lagi jual lemang.
tak sembahyang, kumpul tahu mana Jumaat pun tu, kan? Bukan semua lah, yang baru-baru. Okey, ayat 16 dan 19 sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kayfa kana nakir awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Sadaqallahu al-azim. A'mintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kalian merasa aman, kata Allah, tidak gentar kemungkinan Tuhan yang di langit itu menjeruskan bumi, menimbus kamu, lalu tiba-tiba bumi bergegar dalam dengan hebat. Allah kata boleh kamu duduk selesa. Amintum, mana kamu boleh rasa aman lagi, boleh rasa macam boleh rasa selesa dengan keadaan, ya, kataan Allah Ta'ala tiba-tiba Allah Ta'ala menjeruskan bumi. Allah Ta'ala kata, ya, ay yakhsifa bikumul arda. Boleh rasa selesa kadang-kadang kamu duduk berjalan atas bumi ini, boleh rasa selesa kalau tiba-tiba Allah jeruskan bumi, gempa bumi lah, ya, maknanya earthquake, gempa bumi, zalzalah, ya, zilzal. Bila sampai masa bumi ni akan jerus. Kita tengok gempa bumi kan, bumi jatuh, lepas tu akan jatuh apa yang ada dalam tu, dan bumi akan tertutup balik, mati ditelan bumi. Bolehkah kamu rasa ni sekarang ni boleh lagi ke kita rasa selesa dengan lempar, relax, kita tak rasa apa kan? Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, kata Allah, patutlah kalian merasa aman dan tidak gentar kemungkinan Tuhan yang di langit itu menjeruskan kamu. Tuhan yang di langit, Tuhan yang Maha Tinggi lah, bukan Allah Ta'ala berada di langit. Ya. Lalu fa idza hiya tamur, bumi itu bergegar dengan hebat. Bumi itu bergegar dengan hebat. Allah, terjemahan dia nanya pun. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba. Atau patutkah kamu merasa aman dan tidak bimbang kemungkinan Allah yang di langit itu mencetuskan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Ya, an yursila 'alaikum hasiba. Boleh rasa selamat ke kamu sampai tu masa Allah Ta'ala akan bagi ribut pada kamu dan dihujani kamu dengan hujan batu. Benda ni Allah Ta'ala sebut ni, maknanya benda ni akan berlaku. Ya, bila Wallahu a'lam. Fasata'lamuna kaifa nadir. Fasata'lamuna kaifa nadir. Maka dengan itu kelak kamu akan mengetahui bagaimana buruknya kesan, kesan amaran itu, kata Allah. Fa kaifa nadir. Sampai masa kamu akan tahulah beratnya ancaman aku, kata Allah. Dahsyatnya amaran itu. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Padahal harus diingat orang kafir sebelum mereka pernah mendustakan rasul mereka, lalu mereka dibinasakan. Oleh itu perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku, kata Allah. Sepatutnya buat-buat ni ingat dah, sebab dulu mereka pernah dimurkakan oleh Allah, mereka pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya mereka ingat apa yang dah berlaku sebelum ini. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat wa yaqbid. Patutkah mereka menutup mata, mana tidakkah mereka melihat, kata Allah, ya, dan tidak memerhatikan kuasa Allah Ta'ala, di mana burung-burung at-tayr, kata Allah, fawqahum, burung-burung yang berada di atas kepala kamu, yang terbang di atas kamu, atas mereka itu. Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayap? Safat wa yaqbid. Patutkah mereka buat tak nampak pada burung yang terbang atas kepala kamu, yang burung itu terbang dalam keadaan mengembangkan dan menutup sayap. Ya. Ma yumsikunna illa rahman, kata Allah, tidak ada yang menahannya daripada jatuh melainkan kuasa Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat serta mengetahui segala-galanya. Innahu bikulli syai'in basir. Jadi patutkah kamu buat tak nampak kepada burung yang terbang atas kepala kamu dalam keadaan dia mengembangkan dan menutup sayap? Siapakah yang menahan dia daripada jatuh, kata Allah. Ya. Ma yumsikunna illa rahman. Siapakah yang menahan burung itu jatuh
illa rahman, malaikat Allah Ta'ala yang bersifat dengan pemurah, yang bersifat dengan penyayang. Ya, innahu bi kulli syai'in basir, sesungguhnya dia atas tiap sesuatu itu maha melihat. Itu secara ringkas terjemahannya. Ya. Kita pergi pada ayat satu-satu insya-Allah. Ya. Muka surat 24 tu ambil firman dan tafsir dan ulasan. Terkadang tak dah ambil juga, tak apalah, sikit-sikit hari kita berhenti pukul 7.25. Ya. Lambat-lambat sikit 7.30 lah. Baik. Firman Allah Ta'ala, patutkah kalian merasa aman dan tidak gentar kemungkinan Tuhan di langit itu menjeluskan bumi, menimbus kamu, lalu tiba-tiba bumi menggegar dengan hebat. Ayat 16. Ayat 16 itu, aamintum man fis sama' ay yaqsima bikumul arda fa idza hiya tamur. Sebut dari awal tadi, adalah pada kita tu rasa ya Allah, patutlah kita rasa selamat lagi dengan keadaan sampai tu masa bumi akan jelus, bumi akan digempur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Bagaimana mungkin kamu boleh merasa aman dan bebas daripada azab Allah seperti ditelan bumi sebagaimana berlaku terhadap Qarun? Tahu Qarun ya? Qarun ditelan bumi dengan harta-harta sekali. Dah, ditelan bumi. Sampai hari ini kalau kita gali-gali jumpa pun harta Qarun. Pada Qarun main sini miliar katanya. Hebat Qarun ni. Gali-gali jumpa harta Qarun. Padahal tu ini kita dulu ya, kamu harta Qarun juga naik kamu dia kan. Padahal antara rahmat Allah telah mempermudahkan kamu bertebaran di pelosok bumi. Bagaimana kamu nanti secara tiba-tiba bumi bergegar dan bergoncang serta menelan kalian. Dalam keadaan kita boleh berjalan dan ulang famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Dalam keadaan kita boleh berjalan tanpa bumi terhampar dimudahkan Allah SWT. Ya. Tapi jangan ingat, dalam keadaan berjalan itu tiba-tiba sampai masa bumi akan digegarkan. Ayat surah mana? Surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini sampai di masa Allah goncang bukan goncang slow, goncang sekuat-kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka keluar apa yang ada dalam bumi. Yang ada dalam bumi lonjok naik keluar habis. Itu keadaan kiamat tu. Dan dalam keadaan Tuhan dalam bumi, atas langit pula turun. Idza sama fatarat wa idza kawakib tatarat wa idza bihar fujirat. Dalam keadaan langit aku belah, kata Allah. Dalam keadaan bintang-bintang aku jatuhkan berguguran tak kepada kamu. Wa idza kawakib tatarat wa idza bihar fujirat. Dan air laut aku gejolak keluar naik ke atas. Air laut tu naik ke atas. Allah tolak air laut tu naik sampai melimpahi bumi. Wa idza bihar fujirat. Wa idza qubur bu'thirat, dan kubur dibuka habis semua dalam kubur kuah. Manusia terpelanting keluar, gegar kuah. Ya. Amalan gambaran tu kita boleh bayar lah. Ya. Ada berlaku sungguh, kita tak ada kekuatan dan nak melawan masa tu. Ilmu je lah. Masa tu lah kita akan kata benar, betul dah yang dalam Quran sebut, betul dah dalam hadis sebut. Ya. Betul dah yang belum belajar selama ni berlaku dah orang tu. Okey. Baik, pertanyaan yang diajukan itu adalah semacam ancaman dan pemakluman bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk mengazab golongan kufur dan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Kata Ibn Abbas, bagaimana kamu boleh merasa aman dan terlepas daripada tindakan di langit seandainya kamu derhaka kepadanya. Jadi ayat ni, pertanyaan Allah tanya, amintum, apakah kamu boleh merasa aman? Allah tanya saja, bukan tanya dan perlu jawaban kita. Jangan. Allah tanya tu maknanya Allah berkuasa mengazab golongan ni. Bukan Allah tanya tu maknanya kalau kamu kata tak boleh dah. Allah tanya, boleh ke? Boleh ke? Bukan maknanya kata tak boleh, Allah berikut kita. Dia tanya tu saja, dia beringat kita je. Ayat Quran ni uslub ni dia tanya, pertanyaan tu supaya kita sedar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana apa yang kita buat pada ashabul tentera bergajah. Alam tara, tidakkah kamu melihat? Alam tara kaifa fa'ala, apa yang telah dilakukan rabbuka, Tuhan kamu, bi ashabil fil, dengan tentera-tentera al-fil, gajah. Al-fil itu gajah. Bahasa kita elephant. Bahasa kita habis Arab habis.
Alfin, Alfred, Inggeris mana ada bahasa ni, dia ambil bahasa Arab, Jadi pertanyaan Allah Ta'ala ini untuk mengancam manusia yang menderhaka kepada ayat yang seiras dengan ayat di atas ialah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 65. Ya, sebab bila kita baca tafsir dia akan ada ayat munasabah ayat ni, maknanya ayat ni diterangkan ayat ni mujahnya begini. Sebab tu baca tafsir ni panjang cerita dia. Bila sampai ayat dia ambil ayat lain pula ada cerita. Dia tak boleh nak cepat-cepat tafsir ni sebab dia tu ilmu kepada segala ilmu. Tafsir Quran ni ilmu pada segala ilmu. Ilmu-ilmu lain semua datang daripada bersumberkan kepada Al-Quran. Baik. Firman Allah Ta'ala, "Qul huwal qadir ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqihim aw min tahti arjulikum." Katakan Allah yang Maha berkuasa mengenakan kepada kamu azab seksa dari sebelah atas kamu atau daripada bawah kaki kamu. Dan azab Allah Ta'ala dia akan datang daripada atas dan bawah. Daripada atas dan bawah kalau dulu kita diuji dengan air saja baru turun daripada atas, bawah tak telan air. Allah uji kita dulu, menyebabkan air itu bertakun jadi batu besar. Itu bawah air saja. Daripada atas tu air turun tak berhenti, bawah air tak sedut. Dia tak meresap masuk dalam tanah. Allah boleh sekat air pada masuk, maka air itu akan melimpah, akan jadi batu besar. Patut 2 hari 3 hari surut, tapi sampai 2 minggu 3 minggu. Sebab Allah tak benarkan bumi untuk sedut air. Jadi bila datang azab Allah Ta'ala, dia datang daripada 2 arah, atas dan bawah. Kalau kita bakar benda, kita letak ayam kita nak bakar, kita bakar daripada bawah saja, dengan bakar bawah lagi atas lagi, cepat pasal. Itu kaedah. Jadi kalau azab Allah Ta'ala ni datang daripada bawah saja, daripada atas saja, ataupun daripada bawah ke atas, cepat mana, lagi kuat yang mana, dahsyat yang mana lagi azab. Jadi kalau kita kaji-kaji, ya, banyak azab Allah akan datang masa itu. Masa itu laku kiamat macam-macam. Ini ayat ini cukup penjelasan pada kita, ya. Ayyab'adza 'alaikum 'adzaban min fawqihim aw min tahti arjulikum. Dia akan datang azab daripada atas kamu, atas mereka, dan daripada arah bawah kaki. Bila berlaku begitu, tak ada lagi lah, habis lagi tu. Ilmu je lah apa yang nak. Bila dah mati semua sekali, Allah bangkitkan lagi. Bila bangkit sebenarnya tu baru kita tahu duduk mana kita, apa kesudahan kita. Masa tu manusia akan membenarkan apa janji Allah. Qalu man ba'athana min marqadina. Mereka semua kata, siapa ni bangkitkan kami dari tempat hidup kami? Ya? Maka Allah kata, hada ma wa'ada rahman. Inilah yang benar, yang dijanjikan Allah Ta'ala dulu. Wassalakal mursalun. Dan benar kata-kata Rasul. Masa tu baru percaya, baru tahu, baru yakin. Masa tu nak balik semula tak ada dah, nasi dah jadi bubur-bubur. Nasi dah jadi bubur-bubur dah. Nasi bubur-bubur dah, nasi dah jadi bubur, tak jadi bubur-bubur. Macam mana yang bubur-bubur saja. Begitu pun jangan muntah dan rahmat Allah terhadap makhluk menyebabkan dia menaruh belas kasihan dan memaafkan mereka. Malah Allah memberi tempoh dan tidak menyegerakan siksaan kepada mereka. Ini dinyatakan Allah Ta'ala, ya, dalam surah Al-Fatir ayat 45. Walaupun begitu nampak azab siksa, tetapi Allah Ta'ala dengan sifat pemurah, dia lembut, dia latifun, ya, latif. Allah Ta'ala sayang kat manusia ni, Allah tanggung, ya, Allah beri tempoh dan tidak menyegerakan siksaan kepada mereka. Ini kerana kita juga jadi umat Nabi Muhammad. Pada jadi umat Nabi dulu, buat jahat terus datang azab. Pada Nabi Adam dulu, bila terus lakukan itu, tangkap habis baju kain. Allah Ta'ala azab, Allah Ta'ala uji. Jadi kita hari ini makmur doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia minta dengan Allah antara doa yang dimakmurkan ialah tangguhkan azab umat aku sampai hari ini. Mana hari ini kita tengok orang buat jahat pun kita tak nampak apa-apa. Dia tu jahat tu, tak ada apa-apa pun, kaya juga tu jahat tu, juta-juta duit orang. Bukan sikit tu, bilion. Bukan juta, 2 juta, 2 tak ada, 2 poin. Tapi tak ada apa-apa, relax je, senyum je, makan kenyang, jalan boleh.
Tak kena bos teruk apa-apa sekali-sekali kan. Kita dah tahu apa yang kena balas kan. Tapi Allah biar. Sebab Allah tempoh, Allah bagi tempoh. Nah, Allah bagi tempoh. Dia tak kira. Jahat macam mana kalau Allah nak bagi tempoh, Allah bagi tu. Track masa, sampai tu masa Allah nak ambil, Allah setak gitu je. Ya kan? Dia panggil apa? Institusi. Ya kan? Sebab tu jaga-jaga. Bila kita ini dapat nikmat, jangan kita ingat, oh Allah sayang kat aku. Jangan. Boleh tentu, oh aku kaya, aku ada rumah, aku ada tanah, aku relax kita. Jangan. Itu mungkin Allah nak rangkap kita. Allah mana? Kita kena kaji lah, kena siasat. Kita dapat tu sumber daripada mana, cara macam mana. Kalau yakin betul lah semua, alhamdulillah, tak apa lah. Kan? Tapi kalau kita tahu lah kita dapat daripada mana, kita tahu lah cara macam mana, cakap depan orang, dak, tapi hati kita tahu cara macam mana. Siapa nak ngaku depan orang nak ambil duit orang? Siapa nak ngaku? Kan? Bukan saya ambil, orang bagi. Dah orang bagi, kamu pergi pulang balik apa pula? Itu cerita lama lah kan? Cerita lama tu itu lah kan? Kaya juga, senang juga. Tak ada masalah kesihatan, tak ada. Jadi kita kata, ni macam tak ada salah apa. Allah Ta'ala dia tempoh, dia bagi tempoh. Sampai tu masa, kena juga. Lambat-lambat dah kena ada yang Allah bagi atas dunia, ada yang Ta'ala bagi selepas mati, ada yang Allah Ta'ala bagi saat-saat kematian. Kan? Saat-saat kematian Allah bagi masa tu. Sakarat, masa sakarat Allah bagi. Ya, lepas tu pula, lepas mati pula Allah bagi tanda macam-macam, menjadi fitnah pada orang pula. Lepas mati banyak gini lah. Nak tahu tak ada tu Adi? Ya kan? Ada tu Adi lah, tu Adi. Tahu tak Adi tak tahu? Ya, dia kan tahu cerita-cerita mayat-mayat yang macam tu kan. Tak ada kubur tu. Nasib binafas. Tapi ceramah sedap kan? Memang ada. Ada ceramah ada pentas kan? Dengan ulama-ulama lah. Pelakon-pelakon macam ni alhamdulillah sekarang ni manusia dengan satu ceramah ni. Ya, ceramah dia kata kalau orang tanya saya pasal pemimpin, dia kata saya nak jawab mudah dia, ya kan? Pemimpin ni sebenarnya macam mana perumpamaan dalam rumah lah. Kalau ayah dengan mak, suami isteri, suami tu dah menteri dia kata. Suami dah menteri, isteri tu kira timbalan dan menteri lah, kan? Walaupun bukan timbalan tapi mirip-mirip dapat kaya macam timbalan lah, kan? Macam tu kan? Jadi sebenarnya ayah tu Perdana Menteri, mak tu timbalan dia. Jadi satu keadaan dalam rumah. Kalau orang tanya saya pasal kepimpinan, dia kata. Jadi macam mana kaedah dia? Mak ayah ni dia kena dahulukan anak-anak. Bila anak-anak minta apa-apa, mari ayah lapar ya. Kita ada makanan sikit nak makan. Ayah lapar ya. Kita sebagai ayah kita akan bagi ke anak dulu. Itu cara betul ayah. Ni kalau anak minta lapar pergi cari sendiri aku nak makan. Itu bukan ayah tu. Jadi sekali pun gitu lah, pemimpin hari ni pun gitu juga. Jangan lupa makan dia je, rakyat dulu pertama. Jangan rakyat dulu. Rakyat didahulukan tu bukan, rakyat dulu dia kemudian. Rakyat dulu kena je. Dia tak kena lagi. Jadi dia bagi konsep kepimpinan betul lah. Kita sebagai ayah mu, biar kita susah. Sanggup tak ayah makan kalau anak lapar? Sanggup tak mak makan kalau ayah lapar? Kita ingat lagi mak kita kalau sanggup makan ada sikit simpan kat anak dulu. Tak habis anak baru mak makan, ayah makan. Tapi kalau ayah mak nak kubuk anak tak tahu. Kubuk anak. Cerita Melayu ni kata baku tu kubuk anak tu. Lari masuk dalam gua, kan gunung apa? Gua telang aku apa semua tu dah. Tu ngaruk kita dengar. Tapi benar-benarnya ayah mak ni dah dahulukan anak-anak. Tu kaedah dia sebenarnya memang macam tu dah. Macam tu. Kita lapar pun tak apa, kita tak makan pun tak apa. Anak jadi kenyang. Jadi kasih belah apa tu dia. Dia ceramah. Boleh apa lagi sekali macam ni? Ganti pak saya dulu boleh. Ada masalah yang penuh. Dia ceramah dah alhamdulillah. Mungkin berlaku cerita tanah kubur mana-mana sangat. Dia kesan juga. Kesan. Mereka awal-awal dulu. Dia nak lakon tanah kubur TV1. TV2 bapak ayam je. Cerita dulu. Tapi sekarang tu tak ada dah. Tak ada dah. Tanah kubur yang bangun dia cerita tanah kubur. Takkan dia nak sanggup. Dia cerita tanah kubur. Takkan sanggup lepas tu dia cerita benda-benda maksiat lagi lah. Itu kesan. Bagus juga waktu film-film macam tu. Drama-drama macam tu. Ramai dah yang terkesan daripada drama-drama yang tu. Mungkin mereka tak ada pendedahan bila tu. Mereka tu dia nak menjiwai watak,
nak jadi orang yang baik, jiwa ibadat yang baik, menjiwai ibadat yang baik itu mula-mula lakonnya dulu. Tapi lama-lama ini sebati ya. Sebab tu kita kena berlakon, tak ada masalah. Macam kita sembahyang malam-malam, kita diminta menangis, kita tak mampu nak menangis, kita payah keluar air mata. Lakon dah buat menangis, buat menangis, lama-lama mudah nak menangis. Mula-mula memang ke hati kita ni, tak menangis. Tengoklah cerita apa orang lain menangis, kita tak menangis. Isteri kita 5 kotak dah tisu habis, kita tengok drama kita apa nangis, kita ni lah tak menangis kan? Jadi tak apalah tak menangis dalam bab dunia, dalam bab akhirat biar ada setitik air mata menangis kerana dosa. InsyaAllah setitik air mata tu boleh memadamkan api neraka. Taklah usah saya payah nak nangis, usah tak nangis saya, buat-buatlah menangis, berlakon. Boleh ke berlakon? Kan ibu Allah Ta'ala pula. Tak berlakon tak buat lama kelamaan, lakon nanti insyaAllah akan jadi betul. Dan seterusnya firman Allah Ta'ala, kita baca ayat di surah Fatir dia ya. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira. Sadaqallahu azim. Dan kalaulah Allah menghukum secara kontan kesalahan manusia dan terus menyiksa mereka, mana kalau Allah hukum manusia secara tiba-tiba disebabkan amal jahat yang mereka lakukan, tentulah tiada siapa makhluk yang boleh tinggal di muka bumi ini. Kalau buat salah hukum, tentu tak ada apa. Nak mari surah tadi, umur maka ambil ya kan? Tinggal beliau. Tinggal pun tentu sampah buat salah juga kan? Kalau kan, kalaulah Allah Taala hukum terus secara terus kan, mubasyarah, secara langsung atau secara immediately, secara tiba-tiba, buat salah hukum terus, buat salah hukum terus kan? Dan sedaya tentulah tiada siapa makhluk yang tinggal di bumi ini, semuanya akan habis binasa ya. Akan tetapi Allah menangguhkan siksaan kepada mereka pada tempoh yang tertentu. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, maka Allah akan balas masing-masing dengan seadil-adil, kerana sesungguhnya Allah sentiasa melihat keadaan hamba-hamba. Surah Fatir ayat 45 jelas bahasa itu kita sudah faham ya. Dia kata walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Kata Allah, kalau lah aku nak ambil teguh hukuman pada manusia ni, yu'akhidullahu nas bima kasabu, dengan apa mereka buat, ma taraka ala zahriha min dabbah, ya tentu tidak akan ada manusia yang tinggal di muka bumi. Tidak ada. Ambil kuasa ambil. Nak buat salah belakang ya. Nabi Adam tu tertangkap pakaiannya, kita pun pakai nombor tu tangkap pakaian tu kan. Ada pun ya, bau nama masyarakat, tengok je masyarakat buat wih bau batu mai tak pada kan. Contoh kan, contoh memang tak tinggal dosa belaka kan. Semua jadi buat dosa belaka. Baru nak tinggal buat, kau ada bau mai batu tak pada. Jadi Allah katakan waktu bagi itu tentu tidak akan ada yang tinggal di muka bumi. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah kata aku tangguh ila ajalin musamma, satu tempoh yang disebutkan, satu tempoh. Bila Allah dah tentukan, Allah nak kenalkan kita ni bila ya, sampai tu masa. Saya ingat lagi masa di Masjid Negara ada satu orang perempuan kan, banyak negara kan dia tak bagi foreigner masuk kan. Dia tak bagi foreigner masuk, kerana masuk kena pakai kod jubah tu kan, jubah tu ya. Lepas tu beri pula bagian luar solat tak bagi. Lepas tu yang pelancong ni ada solat satu kaki jemput ke mana ya. Dia pakai jubah tu lah naik ke masjid. Lepas tu guide tu dia tu, pemandu pelancong ya, tak bagi dia masuk dalam boleh ya. Dia pun ulur kaki, dia ulur kaki ke masjid. Kata dia tarik, ulur tarik. Saya nak perhati situ, saya setuju lagi saya belajar kat macam kata saya selalu pergi study kat situ, kena ada buku kapal Quran dan orang tak ramai. Di satu ada report situ. Ulur kaki ada. Ulur kaki kan itu saya ada. Nanti jemput. Kata apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun dia. Dia ingatkan dah tak boleh, tak boleh cuma tutup tu mungkin ada tunjuk gigi di kampung kan. Padahal tak dia pada dia tak tahu benda tu. Dan orang tak benar dia pun langsung pelik. Kenapa tak boleh masuk? Dan tak kaki tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi kita ini pun kalau nak buat dosa tak ada apa-apa. Macam kita boleh buat lah. Rasa macam boleh buat. Alhamdulillah.
Ya, ila ajal musamma. Fa idza ajaluhum, bila sampai datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadati basir. Bila sampai masa, ya, masing-masing Allah Taala akan adili mereka dengan seadil-adil. Kerana Allah Taala sentiasa melihat keadaan hamba-hamba. Betul? Ya, sampai masa kita dah kata Allah Taala, hukuman Allah Taala itu maha adil. Masa itu kita kata, ya, yang Allah Taala tanya dalam surah At-Tin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, kita selalu baca kan, selalu baca, selalu dengar. Ya, ada kita dengar kawan-kawan kita jawab. Kita nak jawab, kita rasakan jawab apa? Nanti nak tanya tanya 10 tahun tak tanya. Ya, nah? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah kata alaysa, bahasa Arab kalau alaysa bukankah, ya, bukankah Allah itu alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, sebaik-baik pemberi hukuman ataupun sebaik-baik hakim. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim yang akan mengadili manusia? Kita menjawab apa? Ya, bala, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya Allah yang tak ingat. Ya, doa ni ada lagi orang lain tapi tak apalah. Ambil bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala, bahkan bahasa Arab. Dia jawapan bala ni untuk soalan alaysa. Ya. Kalau kita kata hal, adakah, kita jawab na'am atau la. Ya. Bahasa Arab dia ada jawapannya. Kalau kata hal anta Muhammad, adakah awak ni Muhammad? Na'am, anta Muhammad. Wa anta ismuk, contohkan awak ni nama apa? Contohkan tapi maknanya kalau soalan hal, kita akan jawab na'am, ya. Tapi kalau soalan alaysa, kita jawab ya. Bukankah Allah, kita jawab ya, maknanya bukan. Faham kan? Bila kata alaysa kadzalik, bukankah begitu? Bala. Ya. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Alaysa kadzalik. Apa boleh lah. Cerita-cerita alaysa kadzalik. Kita tak jawab apa kan? Bala kan? Bahkan wa ana, dan aku ala dzalika, di atas demikian itu, minasyahidin, menjadi saksi. Makna kita membenarkan yang Allah Taala itulah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi hukuman yang akan mengadili dengan seadil-adil di hari kiamat. Tak adalah hakim yang lebih adil daripada Allah Taala. Itu jawapan kita. Ya, bila kata alaysa Allah bi'ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bahkan ya Allah dan aku di atas demikian itu menjadi saksi. Maknanya kita mengiyakan Allah Ta'ala itu sebagai hakim yang mengadili dengan sebaik-baik. Ya. Sunat ini persoalan lagi. Ya, nak jawab sunat ke tidak. Ada khilaf, ada pendapat katakan kalau jawab itu dia akan jadi kalam ajnabi, akan jadi kata-kata luaran, boleh menjejaskan sembahyang dan sebagainya. Jadi sebenarnya pendapat yang lebih sahih mengatakan jawapan itu dibenarkan, sebab ada sahabat-sahabat yang menjawab, tetapi cara menjawab itu jangan jawab dengan suara yang kuat, ya, jangan jahalkan suara, sebab dibimbangi takut-takut terbasuk dalam kalam ajnabi, kalam luar, maknanya nanti akan menjejaskan solat kita. Jadi senang cerita, nak selamat baca dalam. Bila kata alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin, kita pun senyap dalam hati, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu lagi ikhtiar, lagi berhati-hati, lagi selamat lagi kita. Sunat jawablah, ya nah. Sunatlah sebab benda tu soalan daripada Allah. Jawab kan nah. Sebenarnya jawapan tu boleh, cuma cara. Cara tu janganlah cara yang luar, nanti dia mengganggu ibadah solat. Nak jawab juga. Janganlah, sebab benda tu ada pendapat yang katakan boleh cara kuat, ada pendapat kata tak perlu kuat, macam nanti jadi macam tu khilaf ya. Kita tak nak gaduh macam tu. Ya, ada yang tak baca langsung, ramai juga tak tahu kan. Yang baca tu bacalah, cuma lebih baik kalau saya cara pribadinya saya akan baca sikit, baca perlahan dalam hati, mengiyakan yang Allah itu sebaik-baik hakim. Kata Allah. Seterusnya Allah Ta'ala, seterusnya ayat lain adalah seterusnya Allah Ta'ala berfirman, ayat Allah 17, tak ambil
Tadi tapi nak baca tadi ayat 6 dan 9 baca dalam terjemahan dia. Kita sambung depan ayat haji. Ayat 17 ada ya. Ayat kita buka surat 25. Tapi mari-mari ayat ini ulang balik tak ingat ada. Ulang balik pula. Tak habis-habis itu. Okey, Allah tak apalah, sikit yang kita dapat, insya-Allah manfaat yang besar. Yang banyak pun tak ada guna juga kan kita dapat pada cakap tu. Saya lebih pada untuk diri saya dan untuk kita semua dapat sikit-sikit. Esok akan masuk mulai pula berterusan dan untuk ilmu insya-Allah. Sini alhamdulillah ya. Aktif penuh pemuda. Sampai saya katakan ada ustaz-ustaz lain nak mai pun saya bagi laluan. Sini saya berhenti saja ya. Allah a'lam. Terima kasih. Salam. Ada ya? Okey, kata ada selamat raya. Ya, selamat raya batin. Lepas raya haji lah, Pak Raya puasa kan ada cuti lagi kuliah. Setengah masjid sulah sini dah. Sini semangat okey lah kita buat raya puasa. Saya belum okey. Jadi untuk raya ni peringatan untuk diri kita semua lah. Yang utama di samping kita jaga kereta, motor kita berservis apa semua tu, itu luaran ya. Itu ikhtiar kita. Jangan bergantung sepenuhnya pada itu. Sebab yang menggerakkan kita Allah Ta'ala. Kita doa yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa tu tak apa tadi tu dia kata. Maksud apa tu? Itu cantik doa tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhkhar lana hadza. Dengan nama-Mu ya Allah yang telah memperjalankan kami. Ingat tu, nak naik kereta, nak balik kampung lagi ke mana pun kita naik motor kereta pun sebenarnya yang memperjalankan kita bukan kita tekan minyak. Kata saya tekan pedal minyak gerak situ. Dan Allah Ta'ala yang gerakkan kita tu. Sebenarnya kita ni penyembah ya. Tekan minyak, press motor apa semua ya. Sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita tak ada apa kekuatan apa. Kita tak ada gerak. Wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sudah-sudahnya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala juga. Dalam akidah, masa kita nak bawa kenderaan dibaca doa dah. Lepas tu nak kena faham ibadat kita buat, baru kita ada kesan. Ingat baca doa tu, baca doa tak tahu apa kan. Anda baca doa, so anda baca doa dah, yang tak tahu kan. Ayah baca doa, ayah baca doa dah, selama ni awak aku dah. Ayah tak tahu. Baca doa tu, pergi sekolah belajar kan, kat sekolah kan. Anak pasti tu kan. Belajar dah, baca doa ayah nak dengar. Ayah tak apa, baca dalam hati je. Ayah okey je. Baca doa tu, lepas tu satu lagi baca ayat kursi. Sebelum tolak baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai ayat wala ya'uduhu hifzuhuma. Sampai pada ayat tu ingat Allah Ta'ala tu mampu mengawal, menjaga langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidak menjadi keberatan kepada Allah. Tidak susah sikit pun bagi Allah nak jaga langit dan bumi. Ayat tu wala ya'uduhu hifzuhuma. Bagi Allah tak susah sikit pun nak jaga langit bumi yang begitu besar. Ya Allah, jaga langit bumi kau boleh jaga diri aku, jaga keluarga ya Allah daripada malapetaka, bala dan sebagainya. Tu pahaman kita daripada ibadat yang kita buat. Ya, barulah ada keserasian dengan ibadat. Kalau tidak kita kok gitu baca-baca mata-mata lah. Jadi insya-Allah memang bermanfaat semua. Ya, baca ayat kursi pada malai lagi nak faham, tengok sendiri. Tapi bila sampai pada ayat wala ya'uduhu hifzuhuma, saya ingat lagi waktu ni Aziz dia mengajar. Dia kata bila dia nak tidur, kita semua bila nak tidur baca ayat kursi kan. Bila tidur baca ayat kursi sampai pada ayat wala ya'uduhu hifzuhuma, maknanya ya Allah kalau langit bumi kau boleh jaga, tolonglah jaga aku kecil sangat aku ni nak tidur ni, aku dah pejam mata lepas ni tak tahu apa dah berlaku, maka aku sebab pada ya Allah tolong jaga aku daripada musibah-musibah berlaku masa tidur. Kita ambil juga daripada perjalanan kita pun sampai jaga kita Allah Ta'ala. Baca ayat kursi wala ya'uduhu hifzuhuma, ingat itu kan. InsyaAllah sampai raya Pak Zaid nanti. Ada suka sikit-sikit. Ya. Pasal zakat, pasal dosa. Oh, bukan. Tak bayar pasal pada pusat jabatan agama ni. Sebenarnya itu maksud saya cakap tu tidak kan. Puasa-puasa itu susah juga. Dia tu sebenarnya bukan ahli pun. Dia dengar. Ada dulu pun ada ustaz kata, ada ustaz dia bahagian tu lah. Nak bayar zakat pada yang lain sok tapi berdosa. Boleh tak?
Sah tapi berdosa. Nak bayar kat dia je kan ya. Dialah seelok-eloknya kita bayar pada pemerintah. Bayar pada pemerintah itu lebih utama, kita tak nafikan. Kita tak nafikan bayar pada pemerintah bagus. Sebab secara kolektif bila bayar pada pemerintah, pemerintah boleh kumpul duit tu dan pemerintah boleh bagi agihkan cara jumlah yang begitu banyak lah. Sebab katalah dibagi sikit, maka pihak zakat akan boleh bagi pada orang yang betul-betul dengan kehendak dia. Kata nak 100,000, 20,000, dia ada duit. Sebab sikit-sikit kan jadi banyak. Tapi bila kita keluar secara bersendirian, ya sebenarnya kita tak terhad lah. Mungkin RM7 boleh buat apa sangat RM7. RM7 bagi pada seseorang boleh buat apa sangat. Ayam sektor pun tak boleh. Tapi kalau bayar pasal zakat RM7 lagi banyak kan. Jadi sebenarnya kita tak nafikan itu kebaikannya. Tapi janganlah marah pada orang nak bayar cara sikit-sikit pada orang lain. Sebab tu di Kelantan, alhamdulillah dia ada cara. Di Kelantan, kalau kita 7 orang keluarga kita, 5 bayar pada majlis, dia kata 5 bayar majlis, 2 bayar pada siapa yang kita nak bagi. Ada orang ada datang-datang masjid, saya 7 orang Ustaz, saya nak ambil 5 untuk majlis, 2 untuk saya nak bagi kat orang sebelah rumah, 3 sebelah rumah. Kelantan ada macam mana tu? Maknanya boleh, tak ada masalah ya. Tapi kebaikannya betul, saya tak nafikan kebaikan bila bagi pada pusat zakat akan agih secara kolektif lah, maknanya duit tu banyak. Dia simpan je, tak tahulah tu dia. Haji kata simpan lah, tak tahulah. Haji lebih tahulah, dia buat kajian tu, dia siasat tu, dia FBI tu tak telus sebagai tu, tu atas kita rasa macam apa Ustaz ni macam takutnya ada. Tak, memang kalau tak telus juga apa datang kita lah, kita tak nak bagi boleh sebab tak telus. Dia menafikan lah, memanglah manusia menafikan. Hakikatnya selama Allah Ta'ala, Allah tahu lah konspirasi mereka macam mana bagi pada orang tertentu dan sebagainya kan. Tapi nak menghukum kata berdosa, jangan. Benda tu boleh kan? Dan alasan satu lagi, sebab kita tak mengenal asnaf. Satu lagi alasan kalau tanya dia kenapa berdosa, sebab dibimbangi takut kita bagi pada orang yang tak betul. Asnaf yang mereka ni ada terumpa, dia ada orang-orang yang akan pergi buat kajian, orang ni layak tak layak. Mereka kata mereka cukup ahli dalam bidang itu. Maknanya mereka pergi ke rumah-rumah, mereka akan buat kajian. Orang ni berapa orang keluarga dia, yang pendapatan isi rumah macam mana, keperluan segi perubatan. Mereka akan bila mereka kata layak, maknanya betul-betul layak. Jadi kalau kita ni mungkin justifikasi kita, mungkin anak kita punya anggapan tu tak betul. Mungkin kita kata boleh layak terima zakat, hakikat dia tak layak. Jadi dia bimbang takut laku yang tu, dia kata. Macam dia seorang sekali. Itulah maksudnya. Kita tidak sekali belakang. Padahal kita lebih tahu anak-anak kita yang susah kan. Jadi bak duit ni saya kata terang, bak duit pandai laga cari hujah. Bak duit pandai cari hujah. Nak suruh bayar, ayat Quran itulah hadis ni kan. Kalau bak duit. Kalau bak hukum, malah cakap banyak kan. Bak duit semua. Suruh bayar cukai tanah, ayat Quran macam mana. Kalau bak masuk duit, sempat jaga ayat Quran. Masuklah kau. Itulah kan. Jadi kita pulang, saya boleh bagi kelongkan, boleh kata kita pulang pada kita. Kalau kita rasa malah nak bagi sendiri, serok dosa zakat, serok dia tanggung dosa sendiri kalau dia tak bagi. Kalau dia tak telus, dia tanggung. Tapi kalau kita rasa yang nak bagi pada orang tertentu, ya bagi ya. InsyaAllah sah. Ya nak? Ya, whatever tu tepat. Tapi yang pastinya ambil celup jangan makan ya. Ambil celup sekarang ni silapnya juga buku resi tu tak ada nombor siri. Siapa-siapa boleh print. Saya tahu saya ketua penduduk ambil. Saya ketua penduduk ambil kan. Dulu kita ada nombor siri. Sekarang ni buku tu tak ada nombor siri. Siapa pun boleh buat. Pergi mana-mana. Pada buku tu pula ada cukup ada tak cukup 50 page. Kalau kita kata tak cukup kan, duit pada cukup boleh semua orang nanti. Jadi awal-awal lagi mereka ada pengurusan 10 hari lepas tu baru hantar buku fitrah 10 hari lepas tu. Sebab kesilapan pada printing. Bila silap printing nak buat semula ambil masa pula, nak bagi wadah tu juga. Itu kelemahan mereka. Setelah bulan buat kerja semua tu pada komplain mati tak ada. Saya harap tak tahan buat tak ada nak cakap ada. Okay, wallahualam. Dah lagi. Saya kena berdiri 7. Bagaimana awak anak-anak syahidin?
syahidin. Syahidin tu saksi. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Syahidin tu syahadah yashhadu tu maknanya saksi, yang menyaksikan. Kita lah yang mengiyakan maksudnya. Saksi ni apa dia saksi? Hanya melihat dia mengiyakan. Maknanya syahidin yang jadi saksi. Okey, terima kasih sekali lagi. Baik-baik kepada Allah SWT yang silakan lagi kepada saya berbuat jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya Allah ya kami. Manfaatkan ilmu yang kami pelajari ya Allah, dan ajarkan kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah, dan kami sebenarnya Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Kami sedar kami melakukan dosa, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami sedar ayah mak kami juga melakukan dosa ya Allah, maka ambil kesempatan dalam Ramadan ini ya Allah. Ampuni dosa mak ayah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Anugerah kepada kami istri dan anak-anak yang taat dan patuh pada firman ya Allah. Sepanjang bulan Ramadan, mengumpulkan silaturahmi antara kami ya Allah. Jadikan hati-hati kami dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang kami jalan rahmat rindu kami daripada maksiat kami ya Allah. Terima ibadat kami, sembahyang kami, puasa kami, bacaan Quran kami ya Allah. Selamatkan kami